Hari ni abang berada dekat sebuah chalet yang nak dijual dekat Hulu Yam, Selangor. Bersebelahan dengan sungai. Boleh dengarlah bunyi sungai. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam channel YouTube Abang Hairul Your Dream Prop. Hari ni abang berada dekat sebuah resort chalet yang nak dijual dekat Hulu Yam, Selangor. Okey. Sekejap lagi abang akan bawa korang tengok chalet yang dah komplit. Maksudnya bisnes masih berjalan. So korang just take over, beli tanah dan keseluruhan semua sekali. Okey. Keluasan tanah adalah 3.78 ekar. Dia masih status pertanian. Nak dijual dengan harga 4.4 juta negotiable. Banyak fasiliti yang ada kat sini. Okey, tanpa membuang masa, let's go, kita masuk. Korang tengok macam mana kat belakang abang tu. Ni adalah main entrance dia. Main entrance dia kawasan gated guarded. So kalau ada function, owner akan tutup lah. Owner akan tutup. So boleh tengok ni chalet dia. Ada beberapa chalet dekat bahagian bawah sini. Nanti fasiliti abang akan detail, secara detail kita akan tengok. Okey, yang menarik dia dah dilengkapi dengan kabin, asrama, dewan, surau, kitchen. Lepas tu ada aktiviti macam-macam korang boleh buat. Ada futsal, takraw, ada kolam renang, berjoging, jungle trekking, semua boleh buat. Yang special lagi pasal tanah ni, dalam chalet ni memang tak ada air terjun. Dia tak ada air terjun, cuma owner dah buat lah kolam renang ada 2. Tapi dari sini owner ada buat satu pintu akses. Pintu ni khusus untuk dia buat tangga untuk kita turun ke sana. Sebelah tu dah ada sungai. Boleh dengar lah, mungkin boleh dengar bunyi sungai dekat sini. Okey. Jom kita jalan sekali lalu lah, kita pusing-pusing sikit kawasan dia. Ni kawasan chalet dia. Chalet kayu macam ni, siap ada aircon apa semua, rumah dia macam ni. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 rumah chalet berbentuk kayu ni. Kalau korang yang nak lari dari kesibukan bandar weekend gateway kita panggil, korang boleh lah beli dan stay kat kawasan ni lah. Sebab korang boleh tengok ni, kawasan ni chalet dia, apa tadi abang kata tu kan, dia 6 buah. Ini kat bahagian atas, tadi kita dah tengok ada 3 kat bahagian bawah, satu ni, 3 lagi kat bahagian atas. Jadi setiap chalet kayu ni dalam dia dah ada toilet ni sendiri lah. Siap ada penghawa dingin semua. Korang boleh tengok sikit ni. Kat bahagian atas dia, kat bahagian atas ni ada dewan macam ni. Ada kawasan lapang dulu, macam-macam aktiviti boleh buat. Contoh kalau sekolah ke apa kan, nak buat aktiviti, ada camp motivasi, tak macam ni pun boleh. Dia tak semestinya orang customer tu nak booking tu pun sini. Tak, dia mungkin boleh ambil pasir lah, ambil bahagian sana sikit. Ini bahagian kawasan atas ni, dia boleh guna macam tu lah. So banyak potensi chalet ni, abang tengok banyak potensi lah untuk para pembeli. Jom kita jalan di sini kat bahagian di sini. Okey, belakang chalet ni dia ada satu pondok. Ini ada tembok kat sini. Satu ruangan. Luar Belum korang boleh tengok lah kat sini. Abang tunjuk sikit belah belakang tu. Ada juga tandas. Bahagian belakang dia tu ada tandas. Walaupun dah ada
Setiap bilik ni dah ada chalet tu, kata dah ada tandas sendiri. Tapi kalau kat luar tak payah masuk lah. Masuk bilik kat luar pun dah ada tandas sendiri. Kita tengok dari atas. Okay, sebelum kita turun kat bahagian bawah, sebab kawasan ni besar, so perlu banyak tenaga lah untuk abang ni. Kalau korang tengok ni dari atas ni, mungkin boleh nampak lah kat bahagian bawah tu ada kolam. Sana pun ada kolam. Nanti kita akan turun. Sekarang kita review kat bahagian atas tu, pintu masuk. Okey, kat fasa, kita panggil fasa A lah. Fasa A ni ada 6 chalet kayu. Lepas tu ada family room yang dengan office. Lepas tu ada surau dan dewan makan kat sana. Sekejap lagi kita akan turun. Kita akan review fasa B kat bahagian bawah. Stay tune. Let's go. Dia punya family area kat sini. Dia punya bahagian tepi sini. Ni kawasan family area. Lepas tu dia punya receptionist, office semua dekat bahagian sini. Okey, dan kita tengok kat bahagian ruangan makan dia. Okey, yang ini kawasan lapang kat sini. Orang boleh parking kereta, lepas tu boleh buat family area function dekat sini. Dan ini adalah dewan makan dia. Ni dewan makan dia, kita boleh tengok lah. Dia buka kasut. Ini kawasan dewan makan dia, banyak luas macam ni. Family area dia kat sini. Dan ini adalah surau lelaki, dan bahagian sana adalah surau perempuan. Bahagian tepi tu surau perempuan. Sini. Okey, korang tengok kawasan ni, dia ada elektrik, tapi sebenarnya dia bukan dijana oleh tenaga elektrik lah. Kita pakai generator. Kawasan ni masih pakai generator. So, tapi dah lengkap lah, semua dah ada dah. Okey, jom kita sambung lagi kat bahagian bawah belah sana. Okay, sekarang kita turun kat bahagian parcel B. Korang tengok ni parcel B. Tadi kita naik dari atas tu, parcel A. Dia ada 2 turun. Okey, kita review sebelah kiri dulu. Okey, sebelah kiri ni, korang tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lagi cabin. Cabin container yang boleh korang pilih untuk stay. Kan? So, dan ini jalan, kereta boleh masuk. Kereta boleh turun dari atas sana, kereta boleh turun sini. Dia ada 2 laluan. Yang ni laluan 1. Lepas tu sebelah sini pun sama juga, ada 1 lagi laluan. Maksudnya tadi dari atas tu ada dewan makan tadi tu. So korang boleh turun pusing ke belakang, dia akan tembus ke bahagian sini. Di sebelah kiri tadi, sebelah kiri, sebelah kanan pun ada lagi beberapa kabin juga dekat sana untuk stay. Okey. Berhadapan dengan dia, ada lagi satu facility yang ini. Yang ini tempat assembly point, ataupun kat sini kita boleh macam-macam aktiviti boleh. Boleh nak main futsal pun kat bahagian sini. Ni korang boleh tengok ni kawasan ni. Okey, selain daripada facility yang ada, yang abang dah tunjuk tu, gazebo apa semua kan, kat chalet ni juga owner ada tanam beberapa pokok buah lah. Pokok buah-buahannya, antaranya pokok manggis, pokok durian. So kalau korang beli, tak rugi. Maksudnya semua dah ada dah. Tinggal korang just take over. Nama pun chalet ni pun dah ada nama. So memang hanya untuk tinggal take over je lah. Memang dah tak perlu nak buat apalah. Boleh kata tadi abang adalah bersembang dengan pekerja. Pekerja pun dah ada kat sini. So abang adalah bersembang juga dekat pekerja. Boleh kata, dia kata almost weekend, cuti sekolah. Memang kawasan ni adalah full pack lah. Kawasan ni full pack. Hari Sabtu yang lepas, sekarang ni abang shoot hari Rabu. Pasal hari Isnin yang cuti agung tu pun memang full pack. 3 hari tu full, penuh. Okey, jom kita tengok bahagian sebelah sini. Okey, kita naik kat sini, bahagian sini. Tengok sebelah ni, ni ada kolam renang. Kolam renang dia ada 2 ni, kolam renang yang dalam, dan yang sebelah sana untuk wedding pool lah. Wedding pool kita pusing sebelah sikit. Korang boleh tengok juga. Jom abang tunjuk lagi satu kawasan yang best. Okey, untuk mendapatkan suasana
lebih suasana tu kan. Korang boleh tengok ni ada sungai kecil lah, sungai. Orang buat sungai buatan. So kalau korang stay tu dalam sini boleh dengar lagi. Tetamu tu boleh dengar bunyi sungai-sungai lah. Okey, dan dia ada kolam ikan juga, kolam ikan. Landscape yang menarik juga untuk chalet ni. See? Boleh tengok dekat bahagian sini macam abang cakap ni, ada pokok buah. Boleh nampak tu pokok buah mangga pula, nangka yang dah berbuah tu. Ada pokok sana, ada pokok durian. Patut adalah pokok-pokok kayu yang owner kekalkan lah pokok-pokok tu supaya ada lagi vibe hutan tu. Okey, sekarang kita dah habis ni review bahagian bawah tadi. A kita dah settle, ni bahagian B. Sekarang kita naik jap, kena naik balik kat bahagian atas untuk kita review parcel C pula. Sekarang kita review dekat bahagian parcel C, yang mana bahagian parcel C ni adalah bahagian atas bukit. Korang boleh tengok kat bahagian bawah. Okey, dah nampak yang bumbung tu, itu dewan makan tadi, parcel A. Kemudian bawah ni parcel B dan ini kat bahagian atas parcel C. Okey, contoh kalau guest ada tetamu nak menginap, so dia boleh pilih lah, ada kat A, B dan C. Yang mana setiap tu dia ada fasiliti masing-masing. Yang A macam tadi kita tengok dia berkonsepkan kayu. Kemudian yang B dia berkonsepkan kontena. Dan yang C kita akan review ni, dia menggunakan konsep batu bata. Okey, kat bahagian sini parcel C dia ada kolam renang dewasa, kolam renang anak, budak-budak. Kemudian ada satu single punya family. Kemudian ada family suite dan ada villa kat bahagian atas sana. Okey. Untuk makluman tambahan korang, kat chalet ni dia menggunakan 100% adalah air daripada bukit. Air dia semua menggunakan air bukit, bukan menggunakan air pipe daripada air Selangor tu lah. Korang boleh tengok ni kat bahagian atas ni, banyak pokok-pokok kelapa kat sini. Mana kalau korang menginap, tetamu korang menginap kat sini, dia bolehlah menikmati air kelapa ni. Okey. Ini kolam dia. Sekarang ni sebab guest baru check out, so menurut pekerja dia orang akan kosongkan. Nanti hari weekend ada guest masuk, dia orang akan penuhkan balik. Korang boleh tengok itu pipe dia sana. Ni dia punya ni. Kedalaman lebih kurang 1 meter lah dia punya ni. Kedalaman dia lebih kurang 1 meter. Kemudian jom kita tengok depan ni. Dia ada sagi tempat bersantai. Korang boleh menikmati kawasan. Boleh tengok kawasan bawah sana. Boleh tengok lah macam tadi abang cakap kan, ada pokok durian. Ni depan kita ni pokok durian. Owner baru tanam, lebih kurang usia dalam 2 tahun. Tak lama lagi dia dah berbuah. Mungkin tetamu boleh datang makan sekali. Okey, jom kita review bahagian yang ni. Sebab yang ni kita boleh tengok lah bahagian dalam dia. Chalet dia pun menarik. Chalet batu ni menarik. Depan pun ada tempat ruang rehat, kumpul. Dan dalam dia macam ni lah. Lebih kurang dia macam ni. Sebab tak ada elektrik, dia elektrik menggunakan macam abang cakap tadi, dia elektrik menggunakan generator. So waktu siang dia orang nak jimat, so dia tak buka lah. Sebab kalau ada tetamu dia orang buka. Yang ni sekarang sekadar untuk abang review, dia orang tak buka lah, pekerja tu tak buka. So agak gelap sikit lah video ni, disclaimer sikit. Dia ada tandas kat bahagian sini. Okay, kemudian kita pergi sebelah dia. Sebelah dia ni ada wedding pool. Ni wedding pool untuk anak-anak. Anak-anak ni lebih kurang 5 kaki lah dia punya kedalaman. Lebih kurang 5 kaki. 5 kaki ke? Tak sampai lah. Saya rasa dalam 2 kaki setengah macam tu lah. Ni wedding pool untuk anak-anak. Kemudian sebelah dia ni ada chalet yang untuk family. Sebab dia ada 2 bilik yang ada 3 katil. Dia sama, ada tandas macam ni. Fasiliti dia lengkap lah semua. Aircon, lampu, TV pun ada semua, katil, kipas. Dia connecting punya room macam ni. Dia ada 3 katil queen. 6 orang, 7 orang dewasa boleh duduk lah dalam ni. Dia ada 2 pintu sana. Okey. Yang unit yang ni dia dilengkapi dengan kitchen lah kat sini. Kitchen, tempat makan.
So kalau tetamu datang, dia boleh bawa lah makanan untuk dia orang nak masak sendirilah. So contohnya kalau tetamu korang memerlukan yang privacy apa semua, so dia boleh pilih lah unit yang kat bahagian atas ni. Bahagian atas, so dia tak kacau dengan orang-orang kat bahagian bawah, dia agak privacy. Dia untuk turun ke bawah pun ada tangga, tangga untuk turun ke parcel B. Dan yang atas ni boleh akses dengan kereta lah. Korang boleh naik, parking kereta kat bahagian tepi. Jom bahagian belakang. Kita jalan je lah. Bahagian belakang dia, tengok sikit bahagian belakang. Still ada ruangan lagi macam ni. Dia still ada ruangan kalau anak-anak tu nak beriadah apa, semua ada ruangan. Dia ada jalan untuk naik ke bahagian assembly area kat bahagian sana atas. Dan untuk ke pool. Bahagian atas ni, yang tangga yang tu, dia ada kawasan tempat lagi ruangan lapang lah, assembly area. Okey, sekarang jom kita pergi ke bahagian sana. Okey, tadi kita dah review bahagian bawah. Sekarang kita akan tengok bahagian yang villa ni. Cuma villa ni, dia belum sepenuhnya siap. Sebab yang ini baru je owner tambah. Okey, dia berdekatan dengan jalan keluar. So maksudnya dia ada dua entrance. Untuk masuk sini, dia ada dua jalan lah. Satu yang tadi yang kita review di awal-awal video. Kemudian dia ada sini, satu lagi pintu masuk. Pintu masuk dan pintu keluar lah. Supaya memudahkan para tetamu tu datang. Maksudnya kalau dia masuk ikut sana, dia boleh keluar ikut sini. Kalau tetamu masuk ikut sini, yang stay atas, dia terus masuk naik atas sini lah. Tengok dia stay kat bahagian mana untuk memudahkan mereka. Okey, kita tengok secara overview dari luar sahajalah. Okey, bahagian ni, villa ni, dia ada dua bilik kat bahagian bawah. Kemudian kat bahagian atas dia buat open space konsep lah. Jenis kat sana boleh buat macam-macam function lah. Korang nak jadikan surau ke apa. Lepas tu dia ada floating deck kat bahagian luar sini. So boleh menikmati keindahan flora kat sana. Fauna kat bahagian sana. So ni dia nanti owner akan fill up lah lagi kawasan. Mungkin kita boleh naik sekejap kot. Kita naik, kita tengok view. Okay. Korang boleh tengok, ni bahagian tepi dia. Bahagian tepi masih ada ruangan ni. Kat sinilah korang boleh parking, tetamu boleh parking kereta. Kat hujung sana ada tandas, boleh guna. Dan di bahagian tepi-tepi sana pun sama, ada lagi ruangan lah. Ada satu lagi ruangan, mungkin sana owner baru. Kalau korang beli, korang bolehlah tambah lagi bangunan atau apa-apa yang korang rasa bersesuaian lah. Okay. Ini kat bahagian atas. So owner punya perancangan sekarang ni, dia mungkin buat jenis open concept yang kalau korang ada tetamu yang nak buat function macam team building apa semua, dia ada buat space macam ni lah. Untuk open space macam ni. Kat sini boleh jadikan musola lah. Tak perlu turun ke bahagian dewan makan sana, jauh. Dekat bahagian sini. Biasanya family yang besar kan, dia orang nak buat family day apa semua. Nak sembahyang, nak baca tahlil apa semua, boleh kat bahagian sini. So ini yang abang tadi cakap, ada floating deck dia. So lihatlah keindahan alam ciptaan Tuhan. Sekian saja review resort daripada abang. Agak berpeluh juga sebab keluasan dia 3.78 ekar. Abang mungkin ada kawasan yang terlepas pandang. Kalau korang rasa tak puas dengan video ni, kita boleh mai datang tengok dengan sendiri mata. Abang akan bawa korang tengok keseluruhan tanah. Macam mana nak kontak abang? Korang boleh hubungi abang, nombor dekat sini. Dan abang minta jasa baik korang. Mana yang belum subscribe, sila tekan button subscribe dan on notification bell. Supaya nanti abang tengok abang ada lagi semangat untuk review lebih banyak untuk korang. Terima kasih sekali lagi. Jumpa korang di next video abang yang seterusnya. Okey, ciao.